cinta, cinta yang ku beri untuk dirimu selamanya. Tak ku sangka yang dirimu akan mendadak berubah, tinggalkan ku pergi untuk selamanya. Ceritanya bermula jika bangku sekolah, baru ku kenal cinta, baru kenal wanita. Biasalah anak muda, cinta anak remaja, banyak gurau sendah sertakan hanya suka-suka. Tapi aku jatuh cinta bersama si jelita, rupanya indah bak cahaya bulan purnama, menerangi malamku yang gelap gelita. Apakah ini namanya cinta tak hati? Patah hati aku kerana cinta, cinta yang ku beri untuk dirimu selamanya. Tak ku sangka yang dirimu akan mendadak berubah, tinggalkan ku pergi untuk selamanya. Ini pula pesan mama, jangan suka main cinta, patah hati kan merana. Kini aku dah merasa, dulu rasa semua indah, hanya sebuah cerita. Kau yang indah kini dah berubah, buatku kecewa. Patah hati aku kerana cinta, cinta yang ku beri untuk dirimu selamanya. Tak ku sangka yang dirimu akan mendadak berubah, tinggalkan ku pergi untuk selamanya. Thank you. Inilah penyanyi undangan Manja minggu ini, Pat Mashima. Oh, Rale. Selamat datang ke Manja. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi ke Manja. Betul. Ini bukan kali pertama ya Pat Mashima bersama Manja. Saya masih ingat lagi waktu kali pertama lagu Pesta, Make It Clap. Make It Clap Oh, lagu tu lebih ke genre hip hop. Betul. Tapi kali ini lagu Patah Hati ni diisi dengan corak-corak muzik Latin. Betul. Apakah inspirasi atau aspirasi anda di sebalik muzik style anda dan berikan kami 3 music influence anda. 3 music influence saya. Saya suka lagu reggaeton. Okey. Saya suka lagu ska dan juga yang paling penting hip hop. Jadi inspirasi daripada lagu Patah Hati ni, saya nak semua benda tu, elemen tu ada dalam satu lagu. Pasal tu kita boleh dengar lagu bunyi macam ska, bunyi horn section, trompet, semua yang ada Latin punya flavor dan ada rap juga dalamnya. Jadi satu lauk tu menghasilkan lagu Patah Hati ni. Pat, ceritakan sedikit tentang lagu ini. Berdasarkan cerita sebenar ke atau siapakah gadis yang dah patahkan hati tu, Pat? Okey, sebenarnya lagu ni tak tujukan kepada siapa-siapa. Jadi lagu ni saya ciptakan untuk orang untuk mengenang kembali zaman-zaman dorang yang waktu bercinta tu, zaman cinta monyet, puppy love they call that. Satu di dalam music video tersebut ada unsur-unsur begitu di dalam, di mana cinta di taman bunga kena tangkap dengan mak, begitulah. Pat, ketika anda menulis lagu ni kan, sering kata, apa yang bermain di fikiran anda? Adakah ia lebih kepada terapeutik, melegakan atau meluahkan rasa isi hati anda, atau revenge style? Saya tak suka revenge. Saya sebenarnya seorang yang romantik dan penyayang. Jadi saya sebenarnya nak orang rasa, macam saya cakap tadi lah, mengulik kenangan kembali zaman sekolah. Di mana macam kalau kita umur kita gini tengah tengok music video tu kan dengan anak-anak kita zaman sekarang ni, betul lah dulu mak buat macam ni. Betul lah bapak dulu macam ni. Mengingat kembali. Macam lipat tulis I love you kat paper plane tu, campak, kalau kena salah orang cabut lari. Begitu lah. Tapi sebenarnya bagaimana? Datang dari mana idea music video itu? Untuk buat music video ni, saya bekerjasama dengan Amir Abaddon dan juga Magic Empire Studio. Jadi saya ceritakan yang saya nak unsur-unsur komedi dalam saya punya music video. Jadi kita semua setuju untuk shoot dia punya music video tu dekat landasan kereta api, dekat ada scene sekolah. Pasal dia dekat dengan hati-hati penonton yang dalam waktu tu, mungkin dalam tahun 90-an banyak music video macam gini. Macam kita nampak landasan kereta api lah, habis ada shoot remaja-remaja jalan, macam itulah. Throwback throwback. Saya isa throwback. Macam mana? Yes. Kita ada Patah Hati challenge tu. Patah Hati challenge? Dengan tangan-tangan tu.
So dia macam gini cerita dia, macam Kita belajar macam mana? Patah hati aku kerana cinta. Okay. Cinta yang ku beri untuk dirimu selamanya. Boleh jadi backup dancer ni. Yes, tak ku sangka dan dirimu akan mendadak berubah. Tinggalkan ku pergi untuk selamanya. Wah, boleh menang ni. Boleh. Apa? Patah hati challenge. Patah hati challenge. Jangan tak buat #challenge patah hati ya. Betul tu, Cik. Okey, baiklah, terima kasih Pak Mashima. Terima kasih, Shanti. Kami akan sentiasa menantikan lagu-lagu baharu daripada anda dan juga muzik video yang mencuit hati. Yes, boleh. Kita akan terus berjuang. Jadi, Macam ni. Ini kan. Terima kasih kepada Pat Mashima kerana sudi bersama kami kali ini, dan kami di Manja akan sentiasa sokong penyanyi-penyanyi dan juga rapper Singapura yang aktif mencipta lagu dan mewarnai industri hiburan tempatan kita.